Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 12 hari bulan, hari kedua kami dekat Teluk Intan. So, Alhamdulillah dapat tidur lena malam tadi. So paginya sekarang jam 8, kita nak breakfast dekat Sunshine Cafe. Panas, sedap. Canggih lagi kat rumah saya ni. Tak tekan je. Ni dulu-dulu Antik ni. Teluk Intan kan bandar Rumah antik. saya tekan. Ada biji tekan dulu je nombor 2. Lepas ni dia nombor tak ketik tu masak. Sedap. Boleh kena bayar dia pula. Beli dari canggih je. Bila? Macam Melayu kan. Air tu dia pun suka-suka. Dah boleh bagi bak. Ada tapi tak halal lah. Tak halal. Tak budak member. Nanti ada Yang apa, taksi tak ada pemandu kat mana, Sunland eh? Dia pakai ni. Yang travel mission tu kan. Tapi kereta elektrik. Dekat sana Sunland eh? Beijing. Bukan Beijing. Nanti tengok video dia. So bulan 4 lah. Excited dia. Okay. Naik You nak join taksi boleh tak tak? ada pemandu. You nak join boleh lah bulan 4. Bulan 4 eh? China. China? China tak lah. Mantap juga. Majoriti Muslim lah. Muslim travel ni. Jom lah. Dia ikut depan-depan ke kalau pergi Dubai yang Muslim lah kan? Alhamdulillah, kami dah sampai. Kami check out dari hotel Teluk Intan dalam pukul 11.45. Kami sekarang ada dekat Fatboy, warung Fatboy Cinchan untuk lunch. Nak tunggu lagi 3 kereta ni. Very nice place, tempat dia tepi sawah. Jom kita tengok apa menu ada.
Semua. Moga guru juga umpama pujangga, moga berkat sepanjang usia. Alhamdulillah. Terima kasih seluruh Malaysia. Tak beli ya. Okey. Ni kalau siapa nak beli kuih loyang, Bolehlah rasa dulu. kuih loyang Din Saja. Kuih loyang Din Saja sentuhan jiwa. Sentuhan jiwa. Okey, terima kasih. Guru yang indah, guru berbahasa, budaya bangsa, amat istimewa. Kepada guru, jasa mahal nilainya. Moga bercahaya di akhirat pula. Amin insya-Allah. Amin. Salam manis, saya Din Saja, sentuhan jiwa dari segmen Jom Homestay, warisan khazanah kita. Jadi hari ini bersama dengan kuih loyang Din Saja, memang saya buat sendiri dan telah diterbitkan oleh Radio TV Malaysia TV1 dari Seri Pagi pada 23 Hariban 3 2026. Baru saja keluar TV. Jadi saya sendiri yang buat. Saya juga orang kurang upaya. Jadi kaki saya satu dan juga tangan cacat oleh akhir. Jadi terimalah sebuah pantun dan juga sebuah sajak bertajuk Cerita Indah Kenangan Bersama untuk sahabat saya daripada Puncak Alam Kuala Selangor atau Salam? Kuala Selangor. Puncak Alam, Staf Alam. Terimalah cerita kenangan bersama. Cerita indah kita bersama. Kenangan manis. Umpama satu hati, satu jiwa. Ramadan dan Syawal kian menjelma. Bermaafkan kita, hati berbunga. Dan Saja Sentuhan Jiwa melaporkan untuk Fat Boy Kuala Selangor. Fat Boy Fat Boy Kuala Selangor. Dan juga Lang Merah terbang tinggi di atas awan di atas langit. Jangan lupa rumput di bumi permata dan indah sentiasa menyinari. Jumpa lagi dalam tangan Jom Homestay, khazanah warisan kita. Ni lama dah di sini? Lama dah di sini? Tahun kelima. Alhamdulillah. Memang asal Fat Boy ni kita ada 3 shift. Ha. Pagi kita jual sarapan, kita ada lontong darah, lemak lodeh, capati kari kambing. Oi. Pukul 7 pagi sampai pukul Capati. 11 pagi. Capati kari kambing. Oh, tak tahu. Lepas tu kita pukul 12 sampai pukul 6 petang kita jual makanan Indonesia lah. Benyek, gepuk, geprek, Okey. sup kaki ayam. Lepas tu pukul 5 petang kita on sate, western, nasi okey, goreng okey, sampai okey, pukul okey, 11 okey. malam. So kedai saya ni 7 pagi sampai pukul 11 malam. Okey, okey, alright. Sekarang cuti. Ha? Masa cakap pula. Terima kasih tak. Alright. Biasa. Welcome to Fat Boy. Welcome to Fat Boy. Sudah kenyang. Cakap belakang kita. Sudah kenyang semua. Pak, dia cakap Alhamdulillah. belakang kita. Bukan kat depan dah tunjuk. Kamu ni? Cepat makan. Tak ada tak banyak. Dua ketul kaki dah makan dah. Dua ketul kaki. Dua otai sedang berbuai. Berlatar belakangkan sawah padi belum menguning. Yang laju-laju bang, tercampak bang.